Dan manakala menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguh segala orang kaya masuk mereka itu akan syurga dengan berat. Bercuba gejak. Tiap tamu syurga gehanya. Berat. Lana yang payah kadang. Urang lain peluang ganya payah. Langkah becut-becut. Lamban. Ketika pegah menali Rasulullah, lam sahabat yang paling kaya ai nangkap Abdurrahman bin Auf. Bila izin dia Abdurrahman bin Auf. Rasulullah ni izin kelung ilung hartanya untuk petubih ilung miliki ke dia punya keberat pada syurga. Ni ai gayan. Bina harta ke baik nali ke dia ini izin Rasulullah. Tiap ilung baik nali sapuna bajaro munyo gara-gara harta yan. Dia ke berat pada syurga. Tamang hai Abdurrahman bin Auf kan jaminan syurga ti. Tapi walaupun jaminan meri tinggal dekat becu pada meng. Pergi Nabi fa'azana lahu maka mengizin baginya. Izin je kan? Duit ke dia manduk. Fa nazala Jibril alaihi salam. Maka turunlah Jibril alaihi salam. Dia yang kata Jibril alaihi salam. Waqala dan gekele Jibril bak Nabi, murhu bi ayyut imal miskin. Perintahkannya Abdurrahman bin Auf dengan memberi makan akan orang miskin. Wayaksul ari dan bi pakaian ke orang yang telanjang yang hana pakaian dagai. Ya bagi jo bantu. Wayukrid daifa pemulia jame hingga akhir hadis. Ya Abdurrahman bin Auf, mai kaya kita yo apa ni rumah. Punya lagi yang cara temu syurga apa ya Abu Bagah apa ya je. Enggak tilak ju ke dia. Ladum si kai balik ju. Ira punya lagi hana temang pijut. Hai nak tu tingkat temun rakap pijut. Nya kabrada dah ya. Memang Abdurrahman bin Auf gagah orang je. Ati ji yang meno hanjik ke masalah harta ya. Mesti gadah bak jaro ke hana beban ke. Hana susah ke pi. Mesti gasin siap ti. Mai nyo kita yo. Nyo kaya tak kaya yang siap. Hai nyo dung gasin mandum siap kaya. Yang kaya mesti raw hana siap gasin. Kok iya dia gasin. Tapi nyo nya hana. Artinya terikat yo kata. Faizan, nyo kesimpulan. An-ni'amud dunyawiyah masyubah kadim tazaja dawa'uha bidaiha. Maka ketika itu nikmat-nikmat dunia itu bercampur. Yang sungguh bercampur oleh obatnya dengan penyakitnya. Wa marjuha bima khufiha. Wa marjuha bima khufiha. Dan bercampur harapannya dengan ketakutannya. Wa naf'uha bidurriha dan manfaatnya dengan melaratnya. Kesimpulan yang namanya nikmat dunia na dua sisi. Mencampuri na bahaya na manfaat. Salah-salah berbahaya, menyebutui bermanfaat. Atuh nama nikmat dunia. Cuma pandai-pandai memanfaatkannya. Baik sampai je ke melarat.